Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Jumaat. Salam hari Jumaat. Kita dah selesai solat Jumaat tadi. Actually aku ada benda aku nak spill sikit pasal perbelanjaan berkaitan dengan kereta yang agak keluar duit juga pada bulan ni. Tapi tak adalah keluar duit sampai beribu-ribu ringgit. Tapi macam ratus ringgit jugalah keluar duit. Tapi apa orang cakap, nak buat macam mana kan? Kita kena ada time yang kita kena keluar duit, ada time yang kita tak kena keluar duit. Dan sekarang adalah time untuk kita keluar duit. Jadi sekejap lagi aku nak spill sikit berapa banyak aku kena keluar duit dalam beberapa hari terakhir ni. Dan kita belum gaji kawan-kawan. Kita kena ingat hari 24 bulan belum gaji lagi. Jadi dia macam dia punya tight tu macam tight betul. Tapi tak apa, it's okay. Semuanya boleh diuruskan. Semuanya apa orang cakap well organized. Jangan risau. Tapi sebelum kita spill ni, aku nak pergi beli makanan dulu. Aku nak pergi beli yang mungkin makanan-makanan ringan ke apa. Actually tadi sebelum pergi masjid, jadi sebenarnya aku dah lunch lah. Aku lunch kat Atini tadi, lepas baru pergi solat Jumaat. Tapi sekarang dah lepas solat Jumaat, dia macam nak mengunyah-ngunyah mulut ni pantang. Kalau dia bosan je, dia nak mengunyah. Bosan je nak mengunyah. So aku nak pergi area belakang Stesen 7 belakang Pak Lee ni. Kan ada gerai-gerai jual-jual kat tepi-tepi tu kan, kat parking-parking tu. So kita pergi tengok ada tak benda-benda yang mungkin kita boleh beli, air-air yang sedap ke, ataupun mungkin macam goreng-gorengan ke, yang kita boleh beli. Dan sambil lagi aku nak spill berapa banyak aku keluar duit dalam 2-3 hari terakhir ni lah. 2-3 hari terakhir ni memang laju duit cair. Tapi sebelum tu kita pergi beli makanan dulu kawan. Sini ada jual macam-macam tu. Ni ada acik ni jual pisang goreng. Lepas tu sini ada roti jin. Bukan roti john tau, roti jin. Sana ada macam chicken tender lah apalah. Tapi aku nak pergi beli tu kot. Aku rasa beli kelapa coconut shake ke. Terus sana tengok lagi. Kak nak beli ni tak kak? Jangan. Ya. Asal kau kasi? Aku pergi masjid. Salah masjid besar. Alhamdulillah. Dari masjid ke? Baru balik. Kajal. Apa lagi tu? Kau hebat ni. Tak, kau paling hebat. Kau paling hebat. Aku lagi hebat ni. Kau paling. Tak ada filter nak tanya depan sana. Dah beli lah. Jumpa Remy weh. Ni macam tiba-tiba jumpa Remy. Macam secara kebetulan. Lagi satu kamera. Ya Allah, banyak kamera. So kita park dekat Tasik Stesen 7 sekejap. Lama tak datang sini. Dulu selalu macam waktu zaman duduk kat Stesen 7 ni, selalu lah waktu zaman-zaman jogging-jogging muda-muda dulu kan, kecil-kecil kan. Waktu tu badan masih kecil boleh lah jogging. Sekarang jogging lambat je. So kita selalu lepak sana-sana, celebrate birthday yang classmate, buka puasa apa semua kat sana kan. Lepas tu aku beli kopi. Original kopi kat kedai tu. Tadi dia ada jual macam green tea, Thai green tea dengan Thai milk tea tu. Tapi dah habis tadi. So tinggal kopi dengan coklat. Aku ambil kopi lah. Lagi pula macam murah kan, RM4. Kita kena ingat kawan-kawan, hari ni 24 hari bulan, belum gaji lagi. Jadi kita kena berjimat cermat, berbelanja dengan penuh berhemah. Walaupun esok dah gaji, InsyaAllah. Tak tahulah, buatnya esok tiba tak masuk gaji kan. Tapi tak pernah lagi lah. So aku nak beli pisang goreng kat tadi. Tapi macam duduk tengah beratur tu, acik tu macam mula dia order pisang goreng, lepas tu dia tambah ni keledik, dia tambah ni. Lepas tu macam lambat sangat. Aku macam tak apalah, tak payahlah. Aku pun tak apa nak dia menunggu sangat. Perut pun tak adalah lapar sangat pun. Dia lebih kepada nak minum sebenarnya, haus. Tapi hari ni okey lah, Alhamdulillah. Sebab tak hujan kan. Semalam hujan sepanjang hari, kemarin pun hujan, bendung sepanjang hari. Kau bayangkan suhu dekat KL, kat Shah Alam, kat area Selangor ni basically 24, 25, 26 tau. 26 waktu siang, lepas tu dah petang sikit 25, malam 24 degree Celsius. 24 degree Celsius tu selalunya suhu untuk kita pasang dekat aircon kan, aircon kat rumah kan. Aku bayangkan sejuk lah, boleh dikatakan sejuk lah untuk suhu Malaysia 24 tu kan. Okay, aku nak share sikit kita punya perbelanjaan pada dalam beberapa hari terdekat ni lah. Perbelanjaan untuk kereta, untuk kenderaan lah. Sebab aku macam terpaksa spend beberapa benda untuk kereta disebabkan, pertama adalah road tax aku dah tamat, expired. Road tax aku hari tu, ingat tak, bulan 3 hari tu kan tamat. Lepas tu kita tak boleh nak buat sebab isu mengenai e-hailing kan, ingat tak. Jadi benda tu menyebabkan aku terpaksa ambil insurans dulu pada bulan Mac. So aku terpaksa beli insurans dulu. Tapi dalam tempoh sebulan aku nak kena settlekan e-hailing punya isu untuk terminate, baru aku boleh renew road tax pada waktu tu, ingat tak. So aku renew road tax pada April 22 April kot, kalau tak salah kot. So aku renew selama 6 bulan. Sebab aku tak boleh nak renew setahun, sebab road tax aku dah berjalan sebulan awal kan. So dia tak cukup. Tak apalah. Sebab waktu tu pun macam dah kelam kabut nak pakai road tax juga. Takutlah drive mana-mana tak ada road tax yang bahaya kan. So aku renew road tax aku 6 bulan. Insurans dah ada setahun waktu tu. Sampai
sampailah insurans akan expired pada March 2026. March tahun depan. Okay, so settle dah kat situ. And then masa pun berjalan sampailah pada 21 Oktober baru-baru ni kan dapat notification kan road tax mati. So aku pun dalam kepala otak aku macam aku tak fikir lah pula pasal insurans ke apa benda ke, sebab aku just fikir macam okay, boleh renew je dekat kita punya MyJPJ punya apps kan. So aku pun tak apalah, buka lah MyJPJ nak renew. Tapi rupanya tak boleh. Sebab tak boleh nak renew adalah kerana aku punya insurans akan tamat pada March. Kalau aku renew road tax pada Oktober untuk 6 bulan tak lepas. Sebab kan bulan 10 kan. So 11, 12, 1, 2, 3, 4. So bulan 4 maksudnya kalau aku nak renew untuk 6 bulan, road tax tu akan bermula dari Oktober sampai April. Sedangkan aku punya insurans akan mati pada March. Jadi tak cukup sebulan kat situ. So aku pun macam carilah solution macam mana nak settlekan benda ni kan. So nak settlekan benda ni aku pening sikit. Mujurlah ada schoolmate aku, Lin. Dia kerja dekat JPJ. Jadi aku contact dia. Lepas tu dia explain lah, tak payah pergi counter apa semua pun. Just bagi tahu dekat agent insurance yang buatkan insurans untuk kereta kita tu. Bagi tahu dekat dia untuk kita nak extend kita punya insurans kereta lagi sebulan. Lepas dia dah extend, baru kita boleh buat dekat MyJPJ untuk renew road tax. So okay lah, aku pun contact aku punya agent apa semua. Okay je sebenarnya, senang je rupanya, tak adalah susah pun. So contact agent aku, bagi tahu dia aku nak kena extend sebab apa bla 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 bla. So dia cakap okay tak apa. Dia pun kirakan berapa aku nak kena bayar. So aku kena bayar RM169 untuk extend sebulan tu lah. Okay lah kan, RM169. So extend sebulan daripada tamat pada March jadilah tamat pada April 2026. So once dah once dah extend aku punya insurance, terus immediately aku terus boleh renew aku punya road tax. So road tax aku pun dah selesai. Road tax RM60 campur dengan insurance extend tu RM169. Jadi RM229 yang untuk isu yang road tax dan juga insurans kereta settle RM229. Okay, lepas tu aku punya spending tak habis kat situ sahaja, sebab pagi tadi aku keluarkan lagi duit. Untuk apa? Jap aku cerita. Kita keluar jalan-jalan jap, ambil angin kat sini. Sebab macam rindunya melawat kat tempat-tempat lama. Ni dulu kita selalu celebrate birthday, buka puasa kan, ada macam tempat yang open sikit kat situ kan. Kita selalu lepak kat situ dulu. Seronok dulu kat sini sebab dekat dengan kawasan rumah masing-masing lah. Masing-masing duduk section 7 kan dulu kan. Lepas tu apa orang cakap, easy access kat sini, lampu ada walaupun dah malam kan. Tapi sekarang lepas dah kes ada buaya tu, tak tahulah macam mana. Ingat tak? Kan ada kes tasik section 7 ada buaya kan. So aku tak tahulah dia orang dah jumpa ke tak buaya tu. Pagi tadi, okay, sebenarnya aku punya kereta kan dah masuk time dah kena servis kan. Macam yang sebelum ni, video sebelum ni kan aku cakap kita nak kena servis lah, sebab dah naik notification dekat aku punya meter tu, dah naik dah notification yang dah time untuk kita servis. So nak tak nak kita kenalah pergi servis. Aku duk plan macam kita nak tunggu gaji, tapi macam Kang lagi tunggu gaji tak kena waktu yang aku off day pula. Sebab nak servis kereta kan kadang-kadang ambil masa sampai sehari, kadang setengah hari kan, agak lama kan. Aku tak nak lah nanti mengganggu aku punya kerja aku dah lah, kadang-kadang aku nak kena keluar pergi event apa semua. So kalau tak ada kereta, dia akan macam agak susah sikit lah. Nak musim-musim hujan sekarang kan. Kalau tak hujan boleh lah aku pergi event naik basikal ke, aku boleh pergi event naik motor kan. So aku dah lalang hari ni aku cuti, aku off day. Semalam aku call lah Proton, then aku booking untuk buat appointment lah. Dia cakap paling dekat available 27 hari bulan. 27 hari bulan, tapi aku tak off hari tu. 27 hari bulan tu aku tak cuti. Jadi aku check aku punya jadual cuti, aku cuti pada 24 hari bulan hari ni. So aku tanya dia, available tak kalau saya nak masukkan slot pada 24 hari bulan? Dia cakap boleh cik, bagi reply WhatsApp yang dia akan hantar WhatsApp. So kita just masukkan detail bla 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 bla. So dia akan slot in nama aku untuk servis pada 24 hari bulan hari ni. So aku pun pergilah hantar kereta pagi tadi. Pukul 8 aku punya appointment. Bangun pagi tadi pukul 8 terus pergi hantar kereta. So tunggulah aku dekat Proton tadi, sebab dia cakap dia akan cuba siapkan sebelum solat Jumaat, sebelum tengah hari lah kiranya, sebab hari ni Jumaat kan. Aku cakap kalau boleh tak kalau settlekan sebelum Jumaat, sebab nak pergi masjid apa semua aku takut jadi aku malah nak ambil Grab apa semua kan. So dia cakap okey cik, saya try bagi tahu dekat staff-staff dekat garage untuk cuba settlekan secepat mungkin sebelum solat Jumaat. Jadi alhamdulillah dapatlah settle tadi dalam pukul 11.50 macam tu, dah pukul 12. So kereta pun dah settle dan aku pun buat bayaran, keluar duit lagi kawan-kawan. Nak tahu berapa tak? So untuk servis tadi sebenarnya untuk 100,000 km. Tapi biasalah kita akan terlajak sikit kan. Sebelum ni okey, contohnya bila untuk 10,000 km kita dah terlajak sikit, sampailah untuk 100,000 km ni pun dah jadi 100,400 something. 100,400 something. So maksudnya aku dah terlajak dalam 400 km plus lah macam tu. Tapi tak apalah, kita pergi je lah buat servis siap-siap, cepat-cepat
kan. Sebab tu aku macam malas nak tunggu. Kalau lagi kita lambatkan, aku kan selalu keluar. Kan silap-silap lagi tengok dah jadi 200,000. Sedar tak sedar dah 200,000. Jadi aku rasa better aku pergi je set appointment, aku pergi servis je. So tadi aku spend pula dekat Proton tadi sebanyak RM629.80. Dia sebenarnya RM619.80, tapi sebab aku punya tayar depan ada bocor sikit, dia tampal, so tambah lagi RM10. Dia okey lah, RM10 je pun kan. So aku rasa untuk 100,000 km ni bukanlah servis major, minor servis kot aku rasa. Sebab tu tak terlalu mahal sangat. Next punya servis untuk 110,000, aku rasa yang tu major. Sebab kalau tak salah aku kena tukar timing belt, kalau tak salah akulah. So mungkin total keseluruhan akan 1,000 lebih, 1,300 ke atas. Tu berdasarkan apa yang staff dekat Proton bagi tahu tadilah. Jadi kita just bersiap sedia lah kan. Tapi alah, servis kereta pun bukannya kita servis setiap bulan, kita servis setiap 10,000 km. Ataupun kalau kau jenis yang tak berapa keluar sangat, kau punya kereta tu boleh servis waktu tarikh, ikut tarikh. So tarikh pun selalunya macam berapa bulan, 6 bulan kalau tak salah aku, 6 bulan baru kau servis. Depends mana yang datang dululah, sama ada mileage ataupun tarikh kan. Macam aku selalunya mileage lah, sebab aku selalu keluar. Jadi tadi aku spend sebanyak RM629.80 dekat Proton. Okey, jadi kawan-kawan, dalam masa beberapa hari sahaja ni, macam aku rasa 4 hari kot, 4 hari. Lebih kurang lah 4 hari, 5 hari terakhir ni yang belum gaji ni, aku dah terpaksa keluarkan duit sebanyak RM858.80. Tapi sebab benda tu adalah benda yang memang kita kena commit kan, untuk servis kereta, untuk apa benda-benda yang kita perlu. So nak tak nak kita kena keluarkan duit juga. Jadi tak apa, aku rasa tak ada masalah pun, dan tak menjadi masalah pun. Sebab kalau kau pakai kereta, kau pakai motor, kau ada beli rumah atau apa, kau kena sentiasa get ready untuk benda-benda macam ni. Kiranya wang yang kita perlu gunakan untuk tak kisahlah kecemasan ke ataupun benda macam ni, bukan kecemasan pun, benda macam ni kau memang dah tahu dah ia akan berlaku dan bila ia akan berlaku. Sebab kita memang dah tahu dah benda tu memang kita kena keluarkan duit, kena spend. Jadi kita simpanlah duit untuk servis kereta dan sebagainya. Cuma itulah dia bila serentak macam ni kan, sebab aku punya road tax, aku punya insurans kereta, aku punya servis apa semua tu datang dalam bulan yang sama dan beberapa hari yang lebih kurang dekat. Jadi dia agak mencabar kat situ lah dengan belum gaji ni. Tapi insyaAllah okey je. Sebab tu kita selalu berdoa supaya dicukupkan rezeki. Kalau tak cukup rezeki, susah agak, duit banyak sangat tapi tak cukup, sudah. So kau kenalah minta supaya cukup. Okey kawan-kawan. Okey, kalau korang sendiri perasan dan aku pun perasan, muka aku bulat. Bertambah bulat. Nampak tak? Dia kalau makan berselera dia, macam inilah jadinya. Lepas tu apa orang cakap, biasalah kau faham lah, aku badan aku naik turun ikut aku punya mood kan. Dia macam yo-yo, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik. Dia depends dekat mood aku pada ketika itu. Macam sekarang mood aku untuk makan kan. Makan, tak menjaga makan, bermalas-malasan. Kalau aku mood untuk bersenam sikit ke, buat apa orang cakap, weight training, acah-acah sikit ke, turunlah sikit. Tapi sekarang memang mood tengah makan. Jadi korang faham lah, muka aku sebulat-bulat nampak ni. Dah macam bantal Sebab tu kalau dari jauh kau nampak aku, kau jangan keliru. Aku dengan bean bag sebab lebih kurang. Nampak receipt. Ni pun dia dah memang dah tulis siap dah. Apa orang cakap, estimated next service cost 1,300 plus. Jadi kita get ready lah untuk next service. Hopefully aku punya next service lambat lagi lah. Tapi aku rasa kalau tak salah aku, next service pada bulan, next service 24 April 2026 next year, bulan 4. Okey lah kan. So kalau kita jimat tak keluar sangat, atau mungkin kita lebih keluar menggunakan motosikal, basikal ataupun naik public transport, jadi mungkin boleh jimat sikit kita punya mileage. Tapi tengoklah, selalunya kau faham-faham lah langkah hidup ni cerita penuh indah dan